Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, saya nak buat penerangan tutorial mengenai flow. Macam mana kita nak buka flow. Okey, flow tu untuk apa? Flow malam tadi saya dah ajar untuk kita nak buat image dulu. Okey. Alright, first kali buka Google. Macam biasalah google.com. Okey, dekat Google search ni type FLOW, flow. Okey, enter. Alright, so dapat yang search result macam ni. Ambil yang atas sekali ni, Google Lab ni. Ni flow. Dia datang daripada Google, so kita ambil ni. Okay, Google Lab. Okay, klik ni. Alright, settle. Alright, ini adalah website flow. Flow ni memang tak ada apps dekat phone. Dia hanya buka dalam browser saja. Okay, dia tak ada browser, dia hanya buka dalam browser, buka dalam internet saja dekat phone ataupun dekat laptop, dekat PC, buka internet. Dia tak ada apps yang kena install. Dia tak ada apps untuk diinstall. Okay, kalau install pun nampak macam install, tapi sebenarnya bukan install. Itu bukannya app, dia hanya buka browser saja. Flow memang macam tu, kita buat dalam internet. Ada internet, boleh buat flow. Okay, so ini website flow. So first kali klik button ni, create with flow, klik. Okay, bila dah create ni, dia akan minta login tau sepatutnya nanti. Okay, saya buat balik. Dia akan minta login. Dia letak balik. Okay, create with flow button. Okay, dia akan minta login. Ni. Alright, account ni adalah account, kena ambil account Google One Pro ni. Google One Pro. Ni, account Google One Pro ni. So Google One Pro ni kena ambil yang ni. Okay, kalau dekat Google One Pro ni kena ambil Google AI Pro ni. Ni RM97.99 sebulan. So yang ini baru kita boleh login account. Guna account ni lah kita boleh buat AI. Kalau tidak, kita tak boleh buat AI. Okay, macam mana dah dapat ni? Kalau ada dua cara. Satu cara kita subscribe dalam Google ni lah, bayar dia agak mahal sikit. Ataupun boleh berhubung dengan admin. Admin dia ada jual account yang agak murah. Okay, admin dalam grup WhatsApp kita tu, AI Academy tu, boleh tanya dia macam mana nak dapat akaun Google One Pro. So tanya dia, dia akan bantu kita untuk dapatkan akaun Google One Pro ni. Okey, bila kita dah dapat Google One Pro, okey, setelah login, cari login akaun tu, so kita akan dapat 1,000 ni sepatutnya. Okey, selepas kita dah login, kita akan dapat satu kotak tau nanti. Siapa yang first time baru login, you akan dapat satu kotak hitam ni, dia pop up sini. Okey, tik dua kotak tu and then agree. Dia punya term tu. Lepas tu dia akan dapat macam ni. Okey, first kali pergi dekat kanan ni, ini profile kita ni yang account Google Pro ni akan dapat 1,000. Sepatutnya you dapat 1,000 kredit ni. Okey, bila dah ni maknanya account tu account Google One Pro. Alright, settle sini, barulah kita boleh buat kerja. Klik button new project. Klik button new project ni. Alright, dekat sini inilah kita punya dashboard untuk buat kerja, untuk guna flow. Alright, so bila nak buat gambar, malam tadi kita belajar buat gambar kan. Alright, first kali pergi kat bawah ni, nampak ni ada kotak nano ada pisang ni kan. Klik ni. Alright, kita nak buat gambar, so kita klik image. Nanti kita nak buat video, klik button video. Okay, sekarang ni kita nak buat image dulu. Alright, yang bawah ni adalah ratio. Nak guna di mana? Di Facebook ke YouTube ke? So untuk melintang, coach kata nak melintang 16:9, ikut je 16:9, klik ni. Kalau coach kata kita buat menegak untuk TikTok, ambil 9:16. 3-4-1-1-4-3 ni tengah-tengah, boleh jadi Facebook, boleh jadi TikTok. So antara dua ni, 16:9 ataupun 9:16, Facebook, YouTube ataupun TikTok. So coach kata 16:9, kita ambil 16:9. Alright, ini apa? 1 darab 2 darab 3 darab 4. Ini video ataupun gambar yang dihasilkan nak berapa? Akan keluar berapa? Kalau kita klik 1, dia akan keluar gambar 1. Kalau kita buat klik 2, output prompt yang kita buat tu, gambar akan keluar 2 gambar. Ni 3 gambar. Ini 4 gambar. So untuk image, dia tak ada tolak kredit. Kalau video, dia akan tolak kredit. Iaitu kalau video, dia akan tolak 20 kredit. Kalau kita ambil yang quality, jadi 100 kredit. So untuk dapat video nanti fast, kita ambil 20 kredit. Okey, ini saya akan ajar malam nanti. Okey, yang image dia tak akan tolak kredit. Nampak? Kosong kredit. Buatlah berapa banyak pun dia tak akan tolak kredit. Okey, dia akan dapat, you maintain je 1,000 ni. Tapi kalau video, dia akan tolak 20 kredit. So nanti satu video
Kalau dengan satu gab video saja, okey, dia tolaklah 20 kredit daripada 1000. Tapi kalau you ambil yang kali keempat, 4 video, dia akan tolak 4 video 20 kredit, 20 so rugilah, padahal video yang sama. So kita ambil satu. Okey, so saya ulang, klik button yang nano banana ni, ambil image 16:9, hanya nak satu gambar saja, dan pilih nano banana 2. Nano Banana 2 dengan Nano Banana Pro ni bezanya dari segi kekemasan. So ambil je Nano Banana 2. Pro ni pun cantik juga, tapi bolehlah pilih Nano Banana 2. Ini yang terbaru ni, model terbaru. Okey, itu saja. And then masukkan prompt, tekan button anak panah ni, dapatlah gambar. Kalau nak buat rujukan, okey, contoh kita dah buat rujukan, nak buat apa, karakter konsisten yang sama. So ini button tambah ni, klik ni, upload gambar rujukan, gambar lelaki dan gambar perempuan. Lepas tu letak prompt, kita tekan play, dapatlah gambar untuk prompt yang ketiga menggunakan gambar rujukan tadi. Okey, ini saja untuk flow. Cuba perlahan ulang balik apa yang saya cakap tadi, tengok balik video ni sampai dapat. Ada masalah di grup WhatsApp. Thank you.